Ada seorang budak lelaki kecil bernama Rizki. Rizki sangat suka membaca dan buku yang paling dia sayang ialah kitab Al-Quran. Pada suatu malam, sambil memeluk bantal kecilnya, Rizki bertanya, "Tok Ibu, macam mana kita nak tahu yang Al-Quran ni masih sama macam beribu tahun dahulu?" Tok Ibu tersenyum dan berkata, "Sebab Allah sendiri janji akan menjaga Al-Quran." Tok Ibu pun membaca surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang memeliharanya." Rizki tengganga dengan penuh kagum. "Jadi, Allah sendiri yang jaga Al-Quran?" Tok Ibu mengangguk. "Ya, betul. Dah lebih 1400 tahun tapi satu huruf pun tak berubah. Allah pelihara dengan cara yang sangat agung sehingga berjuta-juta manusia menghafaz seluruh Al-Quran." Rizki termenung sekejap, kemudian tersenyum. "Kalau macam tu, Rizki pun nak hafal Al-Quran lah. Maksudnya, Rizki pun tolong jaga janji Allah." Tok Ibu tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. "Betul tu. Setiap huruf yang Rizki baca, Allah akan bagi pahala dan menjadi sebahagian dari penjaga kitabnya."